Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Football 20 untuk kali ini bersama saya Mat Kepong. Bukan Mat Kepong, topik ni untuk image style untuk channel Football 20. Maaf lah tak nampak muka, nampak topik saja. Okey. Sekarang ni hebat lah. Hebat, macam-macam kita dengar isu panas berkaitan pasukan Indonesia dan juga pasukan Harimau Melaya maaf. Okey, tak perlu kita bertekar mengata antara satu sama lain. Bagi pandanganku, Indonesia Malaysia bersatu padu untuk kedua-dua pasukan. Itu bagi pandanganku. Kita berjiran, maksudnya tak perlu kita dalam media sosial kita mengata atas satu sama lain. Tak bisa, tak elok lah. Bagi aku tak bisa. Sebab membuatkan suasana kesiaan pasukan, kedua pasukan. Kita faham Indonesia ada menjemput pasukan Malaysia, pasukan Harimau Melaya untuk membuat perlawanan persahabatan pada bulan September nanti. Tapi Malaysia tolak. Malaysia tolak atas sebab-sebab apa? Macam-macam sebab. Kalau kita dengar, terutamanya mungkin pandangan fan-fan Malaysia mengatakan mungkin tak sesuai untuk perlawanan yang terdekat. Mungkin akan datang tu aku tak pasti. Untuk yang dekat-dekat ni, Malaysia mengelakkan perlawanan bersama dengan pasukan Indonesia. Dan juga Malaysia sekarang ni yang aku dengar diorang akan menyertai perlawanan Piala KAFA di Asia Timur, Asia Timur Barat, seperti pasukan Iran terutamanya yang bawah ranking 100, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan dan juga pasukan Oman dan Malaysia pasukan jemputan untuk kali ini yang aku faham lah. Okey. Tapi untuk kali ini Malaysia akan menyertai jemputan KAFA sebab diorang pasukan ada ranking bawah 100. Malaysia akan cuba bersaing dengan pasukan-pasukan di bawah ranking 100 dunia FIFA. Macam Indonesia setakat ini 100, tak silap aku 118 dunia, ranking dunia. Mungkin Malaysia nak tengok dia punya pasukan Harimau Melaya ni boleh bersaing dengan pasukan-pasukan yang handal di bawah ranking 100 dunia FIFA. Macam Iran ni 20 dunia FIFA, Uzbekistan dalam 55 dunia FIFA. Jadi saingan yang hebat lah. Kita lihat apa komen-komen fan-fan dan juga channel-channel sebelum ni seperti aku kredit kepada Liga Domestik kita baru ni diorang ada komen macam-macam berkaitan isu panas jugalah, berkaitan isu panas tentang kenapa Malaysia tak join dengan pasukan Indonesia perlawanan persahabatan tersebut. Dan aku faham juga pasukan Jerman tidak setuju ataupun elak daripada membuat perlawanan persahabatan dengan pasukan Indonesia. Jadi fan-fan Indonesia jangan marah sebab ada sebab-sebab pasukan Malaysia juga Jerman tidak menerima jemputan ataupun bersetuju untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Indonesia. Okey, kita lihat, tengok apa kata-kata fan-fan ataupun channel-channel yang sebelum ni yang kita tengok di luar sana di media sosial. Baru-baru ini, dunia bola sepak Asia Tenggara kembali digemparkan dengan satu lagi siri kontroversi yang berpunca daripada kemarahan penyokong bola sepak Indonesia.
Isu ini bermula apabila pasukan kebangsaan Indonesia kini sedang giat merancang perlawanan persahabatan antarabangsa untuk memperkuatkan persediaan menjelang kejohanan kelayakan Piala Dunia 2026. Namun ianya hangat apabila pelawaan itu ditolak oleh beberapa negara termasuk Malaysia, dan yang terbaru adalah Jerman. Jerman adalah satu negara bola sepak yang kuat, tetapi pasti ada sebab kenapa mereka menolak Indonesia. Pada awalnya, pasukan Indonesia melalui PSSI dikatakan telah menghantar pelawaan rasmi kepada beberapa negara jiran termasuk Malaysia bagi mengadakan perlawanan persahabatan menjelang jendela FIFA yang akan datang. Namun begitu, Malaysia menerusi kenyataan tidak rasmi yang disampaikan oleh sumber dalaman telah didedahkan oleh beberapa media sukan tempatan dan memaklumkan bahawa pihak Harimau Malaya menolak pelawaan tersebut. Penolakan itu bagaimanapun bukan dilakukan sewenang-wenangnya. Menurut maklumat yang diperoleh daripada sumber yang rapat dengan owner pasukan Johor Darul Takzim iaitu Tunku Ismail, baginda telah merangka perancangan lebih besar untuk skuad Harimau Malaya. Ia tidak hanya melibatkan sekadar perlawanan persahabatan semata-mata. TMJ kini dilaporkan sedang menyusun siri latihan tertutup dan perlawanan berkualiti tinggi menentang kelab elit Eropah serta negara-negara dari ranking lebih tinggi untuk menguji dan meningkatkan tahap daya saing skuad Harimau Malaya. Atas penolakan tersebut, penyokong Indonesia mula mengamuk dan berkata Malaysia pengecut. Seperti dalam jangkaan, penolakan tersebut telah mengundang reaksi negatif daripada penyokong Indonesia. Dalam sekelip mata, pelbagai platform media sosial milik media sukan Malaysia seperti Harimau Malaya, Fakir FC, Semuanya Bola dan Astro Arena dihujani komen-komen sinis dan cacian menghina daripada penyokong Garuda. Dalam dunia bola sepak, setiap keputusan yang dibuat oleh sesebuah pasukan kebangsaan mempunyai kesan dan makna yang besar. Sama ada keputusan untuk mengadakan perlawanan persahabatan menyertai kejohanan antarabangsa atau sekadar memilih lawan untuk menguji taktikal, semuanya menjadi perdebatan hangat. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan pasukan serantau seperti Malaysia dan Indonesia. Baru-baru ini, satu isu hangat telah melanda dunia bola sepak Asia Tenggara apabila Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengundang pasukan kebangsaan Malaysia untuk mengadakan perlawanan persahabatan menjelang jendela FIFA. Namun perlawanan tersebut telah ditolak oleh Malaysia sekaligus mencetuskan gelombang kemarahan daripada penyokong Indonesia. Sebagaimana dijangka, penolakan ini tidak diterima dengan hati terbuka. Malah penyokong Indonesia membanjiri ruangan komen di media sosial pasukan Malaysia seperti Harimau Malaya dengan pelbagai kecaman. Mereka menganggap Malaysia sebagai pengecut dan takut tewas untuk bertemu pasukan mereka. Namun di sebalik segala kata-kata cacian tersebut, ramai yang tidak menyedari bahawa penolakan itu bukanlah kerana rasa takut, tetapi kerana strategi besar yang dirancang Tunku Ismail untuk masa depan skuad Harimau Malaya. Okey, kita stop sekejap. Bukan sekejap Malaysia yang tak mahu nak buat friendly dengan pasukan sebelah sana, Indonesia. Pasukan Jerman pun mengelak daripada perlawanan persahabatan dengan pasukan Indonesia atas sebab-sebab seperti tadilah kita tengok sebab-sebab ketika daripada fan-fan Indonesia fanatik di sana terlalu fanatik dengan bola sepak, takut serangan cyber terutamanya. Selain itu di stadium, sebab sebelum ni kita tahu terlalu ganas dengan pasukan Indonesia ataupun fan-fan Indonesia ni ganas di stadium. Kita tak mahu berlaku akan datang. Sebab itu pasukan Jerman pun mengelak daripada ni lah. Reputasi antarabangsa. Tular di media sosial apabila laporan dari beberapa sumber tempatan mendedahkan bahawa Persatuan Bola Sepak Jerman menolak jemputan daripada PSSI untuk mengadakan perlawanan persahabatan pada tahun ini. Antara sebab utama yang dikatakan menjadi punca penolakan ialah kebimbangan terhadap keselamatan dan tingkah laku penyokong Indonesia.
Menurut laporan yang belum disahkan sepenuhnya tetapi tular di kalangan pemerhati bola sepak Asia, pihak Jerman tidak mahu mengambil risiko terhadap penyokong Indonesia kerana mereka terkenal dengan rekod keganasan stadium, serangan cyber terhadap pemain lawan serta tekanan melampau kepada pemain dan pengadil. Walaupun Persatuan Bola Sepak Jerman tidak mengeluarkan kenyataan rasmi, sentimen ini turut disokong oleh penganalisis bola sepak dari Eropah yang mengatakan reputasi penyokong Indonesia kini bukan lagi satu rahsia. Banyak kelab dan pasukan enggan terlibat secara langsung dengan perlawanan yang berpotensi mendatangkan gangguan. Tidak dapat dinafikan bahawa penyokong Indonesia antara yang paling fanatik dan setia di rantau ini. Setiap kali pasukan Garuda bermain sama ada di dalam atau luar negara, mereka hadir dengan jumlah ribuan penyokong. Mereka mencipta gegaran stadium dengan nyanyian dan koreografi yang mengagumkan. Namun fanatik tanpa kawalan kini semakin menjadi satu liability. Fans Indonesia terkenal dengan insiden-insiden seperti serangan cyber ke atas pemain lawan selepas kekalahan. Ada juga komen yang berbaur ugutan bunuh kepada pengadil dan pegawai perlawanan. Insiden rusuhan berdarah di Kanjuruhan yang mengorbankan lebih 130 lebih nyawa juga di Indonesia. Semua ini telah mencorakkan imej penyokong Indonesia secara negatif di mata dunia. Penyokong yang fanatik sepatutnya menjadi kekuatan pasukan, bukan ancaman kepada negara luar dengan ketakutan. Dunia memandang kagum kepada penyokong seperti di Argentina, Jerman, Brazil dan bahkan Turki yang penuh emosi namun masih terkawal dalam etika dan keselamatan. Rupanya koyak juga ya haters Indonesia dengan aku. Suara aku gelak. Rata-rata video aku dekat YT habis korang react ke. Apa-apa pun tahniah kepada pasukan bola sepak wanita kerana berjaya mengalahkan Malaysia 4-0. Memang terbaik. Jadi pasukan timnas Indonesia yang lelaki pun menang juga dengan Jepun. Bukan tak menang, iaitu menanggung kekalahan. Apes bener malam ini, capek-capek latihan malah dapat lawan model begini. Ini sudah menit ke-90 saya belum pernah sentuh bola. Rokok sudah habis sebungkus, kopi 4 gelas. Tahu begini saya bawa bantal. Vietnam Quang Huy mengatakan sekarang timnas Indonesia tak akan bisa saingi Malaysia. Ini bola sepak timnas Indonesia belum tentu mampu bersaing dengan pasukan Malaysia. Ini bukan aku yang cakap, ini pakar analisis bola sepak Vietnam, iaitu Quang Huy. Jadi korang janganlah sentap je nak marah-marah Vietnam, jangan marah aku. Kalau aku yang cakap nanti kan umpama masuk bakul angkat sendiri. Baik, kalau kita tengok bagi aku, pandangan aku lah, kalau you all kata berbeza, aku no komen lah. Tapi pandangan aku, kita ni Asia Tenggara, kalau aku tengok kemajuan demi kemajuan, Malaysia ada pemain warisan, tambahan lagi dengan pasukan Indonesia juga ada pemain-pemain daripada luar Asia Tenggara seperti Eropah yang masuk ke pasukan Indonesia dan juga Malaysia, dan juga seperti Filipina pun sudah lama daripada itulah. Jadi tak perlu kita nak bertekar dalam media sosial. Kita walaupun kita berbeza negara, bagi aku setujulah, aku bagi sokongan mana-mana negara Asia Tenggara dapat membangunkan bola sepak kemajuan demi satu persatu bersaing dengan pasukan-pasukan di luar sana, di Eropah, di Asia, di Amerika Latin contohnya, di Afrika. Kita dapat Asia Tenggara ni ada peningkatan. Sebelum ni semua pasukan Asia Tenggara daripada ranking 100 ke atas. Jadi kita cuba pasukan-pasukan Asia Tenggara ni bawah daripada 100 ranking dunia FIFA. Kita tak perlu cemburu pasukan Indonesia, FFA Indonesia tak perlu cemburu dengan Harimau Melaya. Okey, sebut sedikit komen-komen dan juga pandangan daripada channel-channel yang mengatakan isu panas yang kita tengok tadi lah. Bagi aku, apakah salahnya kan
kedua-dua pasukan, aku kedua pasal fan Indonesia ni bersatu hati. Tak perlu mengata antara satu sama lain. Fan Indonesia tidak, kalau boleh jauhlah mengata pasukan Harimau Melaya mempunyai pemain-pemain warisan yang tidak ada keturunan, mempunyai dokumen palsu dan ingin membuat aduan di FIFA. Tak perlu. Sama Malaysia, fan Malaysia tak ada, bagi aku fan Malaysia pun tak ada mengatakan pasukan Indonesia menerima pemain-pemain daripada Belanda. Memang dia orang mengatakan kenapa Malaysia mempunyai pemain-pemain warisan daripada Brazil, Argentina. Okey, kita tengok apa yang kata tadi di channel tadi. Terima kasih Liga Domestik, kredit kepada beliau yang mengatakan bukan takut, Malaysia bukan takut untuk perlawanan bersama dengan pasukan Indonesia, tapi atas sebab-sebab kita mengelakkan daripada perlawanan tersebut untuk friendly untuk bulan 9 ini, dan Malaysia akan bersama dengan pasukan untuk Piala KAFA pada bulan 9 bulan 8 26 bulan Ogos ini sehingga 9 September. Itu kalau ikutkan FIFA punya kalender 1 bulan 9 1 hari bulan 9 tak silap aku start kalender, tapi 26 tu dah start untuk Piala KAFA kan. Adakah benda ni dia ambil kira untuk backing pasukan untuk perlawanan tersebut? Kita tengok nantilah apa yang akan berlaku untuk bulan Ogos ni, hujung bulan Ogos ni lah. Apa kata you all? Sila like, komen di luar komen di channel ini, pandangan you all, pandangan anda semua tentang apa sebab pasukan Malaysia tidak menimba kunjungan ataupun pergi ke perlawanan persahabatan dengan pasukan Indonesia. Atas sebab apa? Sila komen dan jangan lupa subscribe di button di bawah channel ini. Okey, terima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan channel Football 20 untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Ingat bola sepak, ingatlah Football 20. Jangan lupa sekali lagi like, komen, share dan tekan subscribe di dalam butang channel ini. Terima kasih. Berjumpa lagi di akan datang. Assalamualaikum.